Bosannya je mula ni sikit. Amar, macam mana ni Amar? Aduh, busuk pula tu kat belakang. Aduh. Apa kita nak buat ni? Kenapa Amar? Jom kita cari makan ni. Dah 3 hari kita tak makan. Lah. Aduh, aku dah lapar ni. Tapi tak silap aku, dekat depan tu ada restoran. Kau pergi lah. Minta. Tentu orang bagi rezeki ke. Okey. Aku pergi sekarang. Aduh. Hai. Macam mana ni? Macam mana kehidupan aku? Kau jadi manusia. Di dalam busuk, wey. Dek. Baik sampah pula tu. Dah lah semua orang tu buang sampah kat mana kat sini. Tak apa je lah, pasrah je lah. Janji bukan senang nak buat kemah. Susah. Tengok ni. Please help. Tak ada orang nak bagi. Tengok, orang bagi sampah. Tak betul lah. Kenapa Aman ni macam lama? Jom tengok. Aman ni lama lah. Mana lah Aman ni? Ni kot kedai baru. Yes. Jom kita. Kenapa? Tak ada orang? Ada. Bang, ni minta duit sikit bang. Boleh tak bang? Saya dah lapar ni bang. Ish, tengok jauh lah. Aku baru je nak makan. Dah lah, sana lah. Maafkan saya bang. By the way bang, abang ada ngapak kawan saya tak? Siapa kawan kau? Tak ada. Tepi. Sorry. Okay. Mana Aman ni? Aku rasa dia dekat belah-belah belakang lah. Ni drift tu. Kereta. Tak payah curi. Kenapa? Ada airport. Bestnya kalau aku pergi jalan-jalan ni. Tapi tak ada duit. Cari satu kedai pun aku tak jumpa. Oh ya? Dalam? Tak ada. Tertanda sikit. Amar. Tak ada. Mana kau? Dah. Tunggu je lah. Apalah nasi aku. Lapar ni. Dah malam lah. Aduh, mana ni? Dah malam. Tak apa. Amar, apa terjadi Amar? Aku kena pukul dengan orang kaya tu. Orang kaya? Yang pakai jaket tu ke?
Ya. Yang pakai jaket tu sakit. Alamak. Macam mana nak buat ni? Aduh. Nampaknya kena angkat dia. Aduh. Belah nasi. Sakit dia ni. Dah sampai. Okay, dah sampai. Jangan sama. Nanti kalau aku jumpa dia tu, aku balas dendam kat dia balik. Okey. Terima kasih. Manalah dia agaknya pergi